Korang bayangkanlah, beribu-ribu tahun dulu ada seorang kurir berlari tak toleh belakang meredah panah padang pasir, bawa gulungan perintah raja. Kerajaan dia tak kenal erti lambat, sebab satu dunia bergantung pada pesanan dia tu. Inilah bangsa Persia, atau yang dunia luar kenal sebagai bangsa purba Persia. Kekaisaran dorang luas gila, dari India sampai ke Mesir. Tapi sejarah ni kan suka menyembunyikan jejak. Sampai sekarang ramai yang tertanya-tanya, siapa sebenarnya bangsa Persia ni? Macam mana dorang boleh bina empayar yang adil? Dan paling penting, wujud lagi ke dorang sampai hari ini? Cerita ni sebenarnya bermula dekat satu lembah terpencil, dikelilingi pergunungan Zagros. Mula-mula dorang ni cuma kumpulan pengembala nomaden biasa yang kais pagi makan pagi, hidup dalam kesederhanaan. Tapi dari situlah dorang belajar disiplin tinggi, tahan lasak dan paling penting, patuh pada pemimpin. Lama-kelamaan, muncul satu keluarga hebat bawah Puak Achaemenid. Dorang ni pegang prinsip utamanya mudah, cakap sikit, kerja kuat dan adil dulu sebelum menang. Dari sinilah lahirnya seorang legenda yang kita kenal sebagai Cyrus the Great atau Cyrus. Dia ni bukan penakluk yang ambisius kosong. Dia mula tawan hati rakyat dan pemimpin lain pakai diplomasi, bukan pertumpahan darah yang sia-sia. Bila dia tawan Babilonia, dia tak usik bandar tu, malah dia buat piagam hak asasi pertama dunia yang bagi kebebasan beragama. Sporting gila kan? Tapi malangnya, Cyrus ni gugur masa berperang dengan suku nomaden di timur, tinggalkan empayar besar ke anak dia, Cambyses, yang teruskan jejak langkah bapa dia tawan Mesir dengan penuh hormat pada budaya tempatan. Lepas tu masuk pula era Darius yang ubah bangsa Persia jadi super teratur. Dia buat sistem satrapi, bahagikan wilayah supaya senang jaga, dan paling best, dia bina Royal Road, jalan raya ribuan kilometer lengkap dengan sistem pos terpantas zaman tu. Kalau nak uruskan berita dari hujung ke hujung, tak sampai beberapa minggu pun dah sampai. Darius jugalah yang buat Persepolis, istana megah yang seni binanya buatkan sesiapa tengok pun ternganga. Tapi lepas tu datanglah badai besar bernama Alexander the Great dari Yunani. Disebabkan rasa tak puas hati, Alexander serang dan hancurkan Persepolis. Istana megah tu terbakar, menandakan habisnya era Achaemenid. Tapi jangan pandang rendah dekat bangsa ni, geng. Walaupun empayar politik dorang jatuh, budaya dan identiti dorang langsung tak mati. Malah, bangsa Persia ni perlahan-lahan menyerap masuk ke dalam dunia Helenistik, bangun balik jadi pusat ilmu masa zaman kegemilangan Islam dekat Isfahan, tempat lahirnya ramai saintis, matematikawan dan penyair otai macam Omar Khayyam. Masuk pula zaman Mongol, penakluk tu sendiri akhirnya tunduk dan cair dengan kebudayaan Persia yang kuat gila. Lepas tu datang dinasti Safavid yang